Geng, kapal dari France merupakan kapal barat pertama yang Iran bagi lepas Selat Hormuz. Selain itu, kapal daripada Oman dan Jepun juga berjaya melepasi Selat Hormuz semalam. Dengan kebenaran yang diberikan oleh Iran ini menunjukkan bahawa Iran komited dalam bekerjasama dengan negara-negara yang dianggap friendly ataupun neutral dan tidak mempunyai sebarang afiliasi dengan Amerika Syarikat dan juga Israel. Dalam perkembangan yang lain, negara-negara Teluk yang dikepalai oleh Bahrain ada membuat satu draft resolution kepada UN Security Council untuk membuka Selat Hormuz menggunakan apa juga kaedah termasuklah penggunaan militeri. Akan tetapi, China, Rusia dan France menolak draft ini dengan mengatakan penggunaan ketenteraan hanya akan escalate dan akan menjadikan keadaan lebih dahsyat. Kita boleh lihat tiga respons yang berbeza dalam dunia hari ini berkaitan Selat Hormuz. Yang pertama daripada Amerika Syarikat. Amerika Syarikat cuba put pressure on Iran, tetapi diorang tak nak ambil responsibility sebab diorang kata negara-negara yang menggunakan Selat Hormuz yang patut settlekan perkara itu. Yang kedua, UK dan kebanyakan negara Europe membuat coalition dan cuba mencari jalan penyelesaian Selat Hormuz melalui diplomasi dan juga politically. China, Rusia dan France pula menentang penggunaan ketenteraan dan blok UN Force Authorization. Banyak juga negara-negara dekat luar sana yang dah adapt dengan perkembangan terbaru dekat Middle East seperti Philippines, Malaysia, India yang dah deal directly dengan Iran. Jadi dengan perkembangan terbaru ini dan dengan with right leadership, Iran kemungkinan akan keluar daripada peperangan ini dengan mempunyai pengaruh yang jauh lebih besar daripada sebelum ini dekat Middle East.